untuk korang yang tengah cari motor bersub nak bawa pergi kerja, ataupun hujung minggu nak bawa motor masuk hutan. R model yang biasa dapat dekat kelas abang-abang dia sekarang, 390 Enduro R. Sebagai motor dua alam, motor ni didatangkan dengan rim 21 inci depan dan 18 inci belakang. Kedua-duanya sport rim dan tayar menggunakan tube. Dengan seat height 890mm dan ground clearance 272mm. Motor ni adalah motor paling tinggi dalam kelas 390. Berat kering untuk motor ni cuma 159kg je. So untuk korang yang memang kaki-kaki rimba red, memang ini adalah good choice untuk korang. Sebenarnya good news untuk korang dengan kemasukan model 390 Enduro R ni, untuk korang yang duduk area lembah-lembah Kelang ni, motor ni memang sesuai sangat duduk atas jalan. Setakat lopak-lopak kecil tu korang langgar je lah. So harga jualan untuk motor ni korang boleh tengok macam harga yang ada dekat atas sekarang ni. Baik, untuk korang yang nak tahu detail spek motor, apa yang motor ni boleh offer dengan korang, boleh contact kita orang. So cari motor, beli motor, jual motor dengan Nazrin di TM Motor World.